Pakar kewangan sarankan untuk kita simpan minimum 10% daripada pendapatan dalam bentuk aset fizikal seperti rumah, tanah ataupun emas. Seperti yang kita tahu, untuk memiliki rumah ataupun tanah tidaklah mudah. Kita perlukan modal yang sangat besar. Manakala untuk memiliki emas pula, kita boleh mulakan dengan bajet yang rendah dan prosesnya sangatlah mudah. Untuk proses kecairan aset rumah ataupun tanah tidaklah semudah untuk kita cairkan emas. Emas boleh saja kita jual di mana-mana kedai emas, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Selain daripada itu, mobiliti aset rumah ni juga sangat rendah. Jika berlakunya keadaan ekstrim kepada negara, kita terpaksa berhijrah. Kita tak boleh nak buat apa-apa kepada aset rumah dan tanah kita. Sebaliknya, emas ni kita boleh sahaja bawa bersama-sama pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, aset rumah mempunyai kelebihan yang tersendiri yang mana ia boleh bagi passive income jika disewakan. Manakala emas pula keuntungannya pada kenaikan harga dan emas tak boleh bagi passive income. Kalau hari ini tuan-puan masih belum lagi cukup modal untuk miliki tanah dan aset rumah, jadi tuan-puan boleh je mula kumpul aset emas. Di Public Gold ni tuan-puan, kita boleh bermula dengan bajet serendah RM100 melalui akaun emas cap. Kumpul emas sikit-sikit, bila dah cukup gram emas, boleh kita keluarkan kepada aset rumah, tanah yang boleh disewakan untuk mendapatkan pendapatan pasif. Bagi tuan-puan yang perlukan bimbingan untuk mulakan simpanan emas, boleh tekan link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.